Okey, persediaan kemuah. Persediaan kemuah. Mungut udang sebelum raya ni. Mudah-mudahan kita ada hasil. Mudahan lah. Kita tak tahu lagi barang dalam air, kena terus mencuba. Tak, terus je. Okey. Kalau ada rezeki akan dikongsi-kongsikan infonya. Padu mantap, layanlah intro. Episod dengan nyawa malam ni. Dah kena sahur. Waduh. Baik kita main sahur aje. Waduh. Tak lenting ni. Tak biawak. Alamak, udang galah. Tahu aja bang. Alamak, ikan kuning. Meriah. Sahur bang. Sahur bang. Sahur lagi bang. Baru dia main tahu Ada hasil. Dia tangkap kayu. Ada udang nyorok. Kuning tak tahan tu. Ada barang. Ada sampah, ada barang. Udin congkel lah, sepet kuning padu. Betul-betul udin congkel lah. Aduh, dah galah bang. Inilah akibatnya bila air banjir dah turun. Ada. Abang sahur buah kelapa. Aduh. Sapu pantas. Ada saiz tu. Yes, spit kuning. Tambah lagi. Nambah lagi. Padu mantap. Aduh, kelibat lagi. Padu lah.
Yes. Sepit kuning bang. Oh, 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 oh. Sepit kuning. Oh, dia lompat. Macam tu kaedah dia. Padu lah. Dia kuning tu. Dia siap pilih tu. Kecil tak ambil. Bang sauk botol bang bukan calang-calang ni botol. Ada barang. Udin angkat balak. Oh, udang galah bang, berbaloi-baloi Udin. Udang galah. Ada wakil? Ada wakil. Udin angkat kayu balak, dapat udang galah. Abang sauk sampah je. Baguslah abang ni. Kuih kuning. Udang galah. Udang galah. Padu mantap. Kopi kuning Padu bang. Ya Allah Akbar. Udang galah. Padu bang. Sauk je. Alamak. Jadi ya. Kuning. Sepit kuning tu. Baik tu tadi. Abang main sauk sampah sepit kuning. Kuning. Abang Udin main sauk lepas nipah. Padu. Buah kelapa je. Ya. Padu. Sepit kuning tu. Bukan senang nak dapat. Betul-betul pangkal pelepah. Nasib baik ada barang. Ke ujung ini. Saling kulit. Disuntikan pertama. Viral. Alhamdulillah lesen viral Udin cakap. Aduh. Dia diam dah kat tepi. Sepit kuning.
gampang dingajikan orang, best betul. Oh, ganas pik kuning. Udang dah keluar atas air tu. Udang lagi. Udang dah naik atas air tu. Udang. Tapi comel kita biarkan dulu. Nasakan si. Saling kulit. Saling kulit. Spek kuning. Udang mendatang. Sepet kuning. Sepet kuning lagi. Air dah surut, udang mula turun ya tuan-tuan. Air sudah surut. Air terang benderang, air terang benderang. Bawah tu ada curuk seko. Bawah dahan ada nyuruk seko macam nak keluar. Nak lari. Saling kulit. La ilaha illallah. Cocok dia, cocok. Air semakin masam dalam kawasan Sungai Muar sekarang ni sebab air banjir daripada Segamat dah mula sampai. Semalam dengar cerita udang ada mabuk-mabuk dekat kawasan ni. Malam ni belum tahu lagi. Udang. Pet kuning. Atas dahan. Udang dah mula melekat-lekat kat pokok-pokok, bakal-bakal pokok. Pet kuning. Payah memeluk pokok mencari udang. Padu. Lawak juga tu. Spek kuning. Udin dah nampak viral katanya. Tapi itulah kat tepi-tepi betul dia kena masuk bawah pokok. Baru mantap ni tempat. Dah main nyuk-nyuruk pula dengan Udin. Dia ambil kopi kuning dulu. Oh. Ada 2 ekor spek kuning. Bah tengok. Udin. Tunjukkan viral Udin. Lawannya. Manis. Padu mantap.
Kejor. Dia nyuruk-nyuruk Udin kejor. Ha, spek kuning. Terpaksa halau pelepah-pelepah. Dia menyuruk buah pelepah. Dah mula keluar dah mula keluar. Mungut. Spek kuning lah. Dulu tempat-tempat cetek je udang. Spek kuning Udin cakap. Alamak, siap cempak. Tu lebih dalam. Walaupun dah dalam mulut, kalau bukan rezeki jatuh juga. Biasalah tu. Nasib dia tak baik, ada lagi. Spek kuning. Salin kulit air masam ni. Hari tu kurang masam, ni semakin bertambah masam sebab air banjir. Udang makin banyak, makin kerap salin kulit. Bila dia kerap salin kulit, itu tandanya dia nak besar. Macam ada nampak seko. Kalau dia tak lari, dia pun macam salin kulit juga. Dah. Udang terkejut. Kena depan Udin pula dia lalu. Spek kuning. Kita rehat kejap, minum kopi O. Udin kata minum kopi O. Udin bawa. Ayang dia buatkan kopi O padu mantap. Baru lega. Lepas tu kena gudang garam suria. Padu. Air masam kuat. Saring kulit. Saring kulit. Saring kulit hancur. Spek kuning. Banyak saring kulit. Ni sepah kulit. Tu kulit udang. Protein, sumber protein. Padahal dia pun saling kulit. Spek kuning lagi. Nyodok Udin kat depan. Padu. Alamak. Padu mantapnya. Tapi itulah duduknya, ya Allah. Tapi betul. Kat tepi. Betul-betul kat tabing Udin hentam. Padu mantap. Pungut. Alamak, sadu saling kulit. Masuk lubuk ada udang, alhamdulillah. Masuk lubuk tak ada udang, kita makan buah nipah ni. Dah kat tebing viral tu. Baring. Komen
Yang jauh dia duduk. Oh, padu punya spek kuning ah. Selak selak. Bunyi lah payah. Tercabut terus. Wah. Kuning. Pet kuning. Bulu air. Bukan cari udang. Boleh nak kena buang biawak. Biawak. Kalau tak halau dia, nanti dia hempap kepala kita. Dah terkejun. Udin dah mula mungut udang. Udin dah mula mungut. Bungut Din, bungut. Udang tengah menggila naik ni. Bungut Din. Kena sepit Din. Ada muka. Ada muka, tak tahu. Dan uka. Gila udang naik ni. Air tengah tenang. Air tengah tenang tapi tak lama ni. Pasang kan dah keruh. Sotong lagi. Bungut. Sekejap lagi dah nak kena balik sahur. Masa kecederaan ni, masa kecederaan. Okey, spit kuning Udin kata. Okey, cantik. Padu mantap, kita nak teruskan kerja Nanti kita info-info. Kita balik Serampang. Kita dah balik Serampang. Hari hujan. Okey, kita teruskan dengan proses. Proses nak keluarkan hasil keluarkan hasil yang kita dapat setakat malam tadi lah. Jadi macam yang saya pernah bagi tahu, udang-udang yang dapat tuan terus masukkan dalam plastik. Kemudian baru repack kat rumah. Sebabnya biar dia cantik. Kalau tak, dagingnya tak cantik. Bolehlah hasil malam tadi dengan keadaan air besar, hujan. Hidup lagi ni. Bawa masuk. Kita sambung. Tu dia. Ada lagi. Jadilah persediaan sebelum raya. Okey. Ada lagi 2 beg. Last one. Jadi udangnya cantik sebab kita letak dalam air batu. Kalau tak cantik.
dagingnya pucat. Okey. Inilah hasil yang saya dengan Nurdin dapat malam tadi. Alhamdulillah, ada juga yang kan dah tak merasa. Ada juga, alhamdulillah. Okey, kita nak packing. Inilah hasilnya. Alhamdulillah, sehingga kita bertemu lagi. Manis pada mantap. Assalamualaikum.